Kami memerlukan satu suasana yang senang. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana impian kami untuk memiliki sebuah rumah walaupun tak besar di tapak kebun yang dulunya hanyalah tapak kebun sawit dan juga pokok kelapa telah menjadi kenyataan. Rasa sangat seronok, sangat teruja. Memang tak sabar-sabar nak duduklah semua di rumah ni. Sebab seronok sangat sebab dapat rumah yang kami buat ini walaupun dalam keadaan tak berapa besar macam banglo-banglo yang lain-lain lah. Tapi pada peringkat awal kami rasa risau juga. Tapi bila pegawai-pegawai SB datang hubungi kami, datang ke rumah ketika itu, bincang-bincang, dan saya bincang-bincang rumah saya, nampak okey ni diorang ni. Okey, maksud okey tu maksudnya boleh deal lah. Deal mesra, ngam lah dengan apa yang kami hendak. Itu sebabnya kami rasa kami teruskan. Walaupun ketika itu macam ada lagi kita kerisauan lah kan, kerisauan dalam hati kita apa akan berlaku selepas ni. Tapi Alhamdulillah, bila kami berurusan terusnya, dan pegawai-pegawai SB banyak bantu daripada yang buat design, pegawai marketing yang lain-lain. Cik Wan sekali membantu kami. Nampak mesra dan urusan kita tu macam dipermudahkan. Istimewaannya dia refer kita. Dia cadangkan ini apa pandangan, minta pandangan kita, minta pendapat kita, sesuai tak sesuai. Kemudian pemilihan cat. Dia tanya, apa cat yang tak, kalau apa, dia cadangkan sini. Kadang-kadang kami tak nak mikir. Kami serah pada SP. Dia suggest, kalau ni macam ni, sini. Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Okey, setuju. Dan ada satu ketika tu, bila kami tak setuju cat tu pula, contoh, ASB volunteer, ubah terus. Maksudnya tak ada masalah lah. Ada orang ragu-ragu lagi dengan perkhidmatan untuk membina rumah, sama ada banglo ke atau bukan banglo ke, saya boleh suggestkan lah, saya boleh sarankan, saya boleh cadangkan untuk pilih ASB. Sebab dari segi perkhidmatannya ceria, mudah, lancar. Saya rasa perkhidmatan ASB ni baiklah, cemerlang. Nak bagi apa? Bagi Ustazah? Bagi 8/5 lah. Terima kasih banyak-banyak. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan pegawai-pegawai, staf-staf ASB semuanya dimurahkan rezeki dan ASB terus cemerlang, maju jaya, insya-Allah. Okay.